Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku buka soba motor modal aku ni untuk pergi repair. Sebab apa tahu? Sebab dia latun-latun. Sebab dia melatun-latun. Aku nak pergi cek soba ni. Kenapa dia jadi latun-latun ni? Okey, sekarang ni saya bawa soba saya datang buat dekat kedai ni. TSA Suspension dekat Tasik Jaya, kawasan Tasik Ipoh. Dekat dengan sana ada kilang Tok Gelof. Sana ada medan selera, sana ada masjid Cina. Kalau demo nak mari, demo cari masjid Cina, demo akan jumpa ni insya-Allah. TSA Suspension ni. Ni tengok soba ni modal ni. Kan? Tak naik dah. Dia kerah gitu lah. Patutlah naik latung-latung tu. Tengok sekejap lagi. Kita berbukas sekejap lagi. Tengok apa jadi. Macam mana dah jadi. Langsung. Kerah nak tarik tu tak boleh. Betul-betul. Sudah siap. Taruh gas. Tempat minyak lama, taruh gas baru. Lembut je. Tengok dia naik cantik ya. Lagi sekali. Ni baru betul soba. Apa ni? Ya, soba baru dah sedap naik. Ini kerah. Latung-latung. Naik rasa nak buku jantung. Okey, sekarang ni soba dah siap pasang. Pasang sendiri je. Okey, sekarang ni aku nak try macam mana rasa dia dengan soba yang telah ditukar, dimasukkan gas ni. Memang puas hati, terbaik. Sedap bila tukar gas, soba jadi lembut. Baik, bumper tu lembut je, dia tak ada melantung. Memang puas hati. Okey, terima kasih.